Saya masih ingat saat pertama kali saya menjejakkan kaki ke Asia Camp Resort Taman Negara Pahang. Depan mata terbentang luas Sungai Tembelin yang mengalir tenang, bunyi bercampur dengan suara burung hutan cukup untuk buat kita rasa damai. Selepas check-in, saya melintasi Jabatan Gantung. Langkah pertama tuan-puan memang mendebarkan, tapi bila sampai ke tengah, pemandangannya Masya Allah luar biasa. Sungai yang luas, hutan hijau terbentang, rasa macam tengok lukisan yang sedang hidup. Bilik di sini pula sederhana tapi sangat selesa. Katil empuk, ruangan bersih dan angin malam dari sungai menambah suasana nyaman. Malam itu saya tidur memang dengan nyenyak dengan irama alam semula jadi, sesuatu yang kita jarang dapat bila tinggal di bandar. Yang menariknya, Asia Camp Resort ada dewan besar. Di tengah-tengah alam hijau ini tuan-puan, ruang ini sangat sesuai untuk training, seminar dan aktiviti berkumpulan. Peserta yang hadir bukan sahaja dapat belajar, tapi mereka pulang dengan pengalaman yang segar kerana dikelilingi oleh suasana alam. Bagi saya, Asia Camp Resort ini bukan sekadar tempat untuk menginap. Ianya satu pengalaman yang bagus, gabungan rehat, kerja dan ketenangan yang mungkin jarang ditemui. Tempat ini mengingatkan kita bahawa produktiviti tak semestinya lahir dari kesibukan bandar, tapi boleh lahir dari kedamaian alam.